siapa yang ada hajat, siapa-siapa yang ada kita panggil hajat lah, ada benda yang kita nak, apa yang kita perlu buat? Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang, bagi betul-betul 786. Habis kita baca 786 kali tu, niat apa benda hak kita nak. Niat apa benda kita nak. Habis kita niat, genggam tangan macam tu. Genggam macam tu, sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Genggam macam tu. Siapa yang ada hajat besar-besar, amai hak ni 7 hari berturut-turut, iaitu baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Apa rahsia dia? Amal kenapa 786? Sebab hisabu al-jummal, setiap huruf tu ada nombor dia. Ada huruf tu ada nombor dia, ba tu ada nombor dia, sin ada nombor dia, mim ada nombor dia. Campur semua 786 kali. Pasal itu amai hak ni daripada subuh sampai sebelum subuh, setiap hari 786 kali. Kalau mak ajah amai 5 hari, hari ke-6 lupa kata, hari ke-7 tu hari pertama balik.